Abang? Abang? Ya. Kenapa tak mandi lagi ni? Cepatlah. Nantilah. Abang, abang mesti dah lupakan hari ni hari apa? Ha? Hari ini hari Ahad. Hari kita untuk berehat. Hari ini hari Ahad. Jangan kita buat maksiat. Pantun ya? Dengar saya balas. Hari ini hari Ahad. Mari kita pergi mesyuarat. Oh, pantun. Hari ini hari Ahad. Macam mana yang boleh ingat? Abang cepatlah abang. Kita ada mesyuarat agama ketua ni. Cepatlah. Cepat. Fazli. Fazli, jangan tidur kat sini, Fazli. Bangunlah, Fazli. Bangun, korang tidur kat atas, kat bilik. Bangun. Bangun, nanti mama bising. Faiz! Datin dah bagi. Faiz tengah lap kereta, Datin. Bangun, naik bilik. Naik bilik, Hidupnya penuh bergaya, mewah dari kaki sampai kepala, punya kereta besar, rumah indah. Di sebaliknya, tak siapa yang tahu hakikat yang sebenar. Dia cuma orang-orang biasa, ingin nampak kaya dan berharta. Itu dia Datin wannabe. Amboi, kilatnya kereta. Macam biasalah kan? Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faiz, mama kamu mana? Dia tak pergi mesyuarat ke? Oh, Mama dah bangun dah. Tu tengah siap lah tu nak pergi mesyuarat kejap lagi. Kejap lagi dia turun. Aunty Sal tak pergi mesyuarat? Selamat pagi. Cantiknya Datin. Macam Brad Pitt dengan Angelina Jolie. Memang pagi-pagi dah pandai membodik ya. Brad Pitt mana pakai baju batik? Oh. Kalau macam tu, Atuk macam... Datuk Shah Rukh Khan. Datuk Shah Rukh Khan mana pakai baju batik? Dia pakai songkok, baju Melayu. Ouch! Oh, kenapa ni, bang? Angin. Nak buang air kejap. Macamlah, cepat sikit, abang. Kamu buat kerja. Hey. Asyik, bangun. Jangan macam ni. Nanti kalau orang datang tengok Faizi macam ni, jatuh muka mama. Bangun. Hei, bertuah punya anak lah. Email koyok dia balas. Faizi, jangan macam ni. Faizi koyok tu kan kerabat dia raja. Tak teringin ke nak bercinta dengan kerabat dia raja? Nak berkahwin dengan kerabat dia raja? Jadi, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Lah, saya bosan diri cantik ke? Cantik, Raja. Maaf, nak. Ya, saya akan barilah. Tengok.
awak datang? Yalah, saya nak buat kempen. Kempen awak ni siapa ni? Artis. Artis, saya pun sama. Kak Kesal, kamu masyarakat kah? Bavna, mesyuarat. Bukan masyarakat. Bavna, Kat, pergi dulu lah ya. Tak ada. Husband I tu dia sakit perut. Nanti saya pergi kemudian lah ya. Okeylah. Masuk. Suami saya pun sakit perut juga. Kenapa ya? Kenapa dua-dua orang pun sakit perut? Tak apalah, Bavna. Kat, saya masuk dulu. Nanti kita jumpa kat sana. Bye. Okey. Jumpa lagi. Hey, Kat. Mana Abang Bernie? Siap ni. Orang kacang sikit ni. Yang, kan awal lagi ni kita nak pergi awal-awal buat apa? Bang, kita kan nak kempen untuk bos abang. Abang tu ambilkan payung tu panas ni. Alah, nak kempen buat apa? Ini cuma persatuan warga tua. Tak payah kempen lah. Bang, Abang. Siapa kata tak penting, Abang? Nanti kalau hari tua kita nanti, kalau kita tak masuk persatuan ni, siapa nak jaga kebajikan kita? Cuba Abang bagi tahu dengan saya. Betul cakap katu. Hidup Arbi. Okey kak? Ni, Bavna, awak biaya sangat sokong bos Abang Bernie jadi presiden. Awak kenal dia ke? Yalah, saya sokong sebab dia keturunan raja. Raja? Raja mana? Bukan bos abang tu keturunan Jawa Kelang. Bavna, dia orang Kelang. Dia bukan keturunan raja kan? Latin Bakar itu keturunan raja lah. Raja Bugis. Raden Bakar? Jatin wannabe. Abang. Tu, Kat dengan benda siap tu tak ada tunggu kita kot. Alah, saya malas lah jalan dengan si Kat tu. Awak tahu lah mulut dia. Suruh dia pergi dulu je lah. Dah cakap dah tadi. Ya Allah. Bavna? Kalau masa tu kami pergi dulu ya. Bavna tunggu Kak Sal ya. Okey. Nanti orang ingat aku penyokong rasa buaya. Mana tu Kak Sal tu? Kak Sal? Lagi ni. Tak paham bahasa ke? Sekejap lah, Bang. Marilah. Kalau bodan lah. Dekat sama you. Itu saya punya husband lagi dalam duduk bilik air. Belum keluar lagi. Nanti kita jumpa sana lah ya. Okeylah. Jagalah. Saya tolak. Sekejap, abang kami pegangkan payung ni sekejap. Raden. Hello, Assalamualaikum. Di rumah Atuk Ber. Nak cakap dengan siapa? Wati, cuba kamu sebut Datuk tu betul-betul. Datin. Datin ni pun suami Datin belum betul-betul jadi Datuk. Terpaksalah saya panggil Atuk. Kamu ni dah pandai menyindir ya. Tak adalah Datin. Minta maaf Datin. Panggilkan Faiz sekejap. Faiz. Ada? Kejap Kejap Datin ya. Faiz. Mama nak cakap. Hello? Ma, ni Faiz tengah silatkan kasut ni. Bagus ni anak mama. Kilatkan betul-betul tau. Supaya bila orang tengok Faiz, orang mesti ingat Faiz pegang jawatan besar. Tu, Wati tu. Apa tercegak kat situ? Suruh masuk. Sekejap, Ma. Faiz.
Faiz boleh tolong Mama tak? Nak tolong apa? Faiz boleh tolong Mama balaskan email Kuyuk untuk Fazil tak? Alamak, mana boleh, Mak. Faiz mana tahu password dia? Faiz, carilah passwordnya. Faiz kan Bill Gates Melayu. Mak, nak cari password tu bukannya senang, Mak. Masa nak kilat kasut ni. Faiz? Yelah. Macam itulah anak Mama. Mama nak bila Mama balik nanti. Email Kuyuk sudah dibalas. Ya. Ya, dah boleh daftar. Tutuplah payung tu. Tak tutup ya? Cepat daftar. Faiz! Menceroboh. Kakak report dengan Fazil. Jangan kuat-kuat, Kak. Ni mana ada. Faiz buat ni lah. Tolong ikut arahan Mama tau. Arahan apa? Jangan cakap kuat-kuat. Pelan-pelan nanti Fazil bangun. Arahan apa lah? Abang. Ya. Abang tengoklah abang tu. Ia sangat dia kempen. Apa si duduk je? Biarlah dia kempen. Abang mana boleh. Nanti kalau bos abang yang menang, dia boleh naikkan pangkat abang. Alah, abang ni tak naik pangkat pun tak apa ya. Abang lebih selesa jadi kerani. Abang, siapa yang jadi kerani dia? Bukanlah makcik. Ini suami saya. Dia pengurus besar kanan. Makcik, kerani biasa mana mampu nak beli baju batik yang mahal ni. Banyak tau makcik bezanya baju batik yang mahal dengan batik yang murah. Habis kat mana makcik ni nak mendaftar nak? Makcik patut mendaftar di luar sana. Oh, ya ke? Makcik jangan lupa undi. Siapa? Razak Boyan. Razak Boyan, ya? Meroyan? Apa yang meroyan? Siapa yang bersalin nak Boyan? Boleh bersalin ke? Jatin wanna be. Faiz. Apa ke benda Faiz buat ni? Akak tak faham langsung lah. Kakak tak payah faham, Kak. Nanti saya ajar Kak. Bila Kak dah pandai, nanti Kak boleh take over. Benda yang mencabar ni. Take over? Take over lah. Take over. Lemak, handphone dia bunyi, Kak. Handphone? Akak cuba check. Check kat katil dia, Kak. Kat sana. Tak ada. Check lah betul-betul, Kak. Tak ada.
Alamak. Hello. So, nak keluar? Okay, kat mana? Pavilion. Tunggu 10 minit lah. Aku tukar baju. Mandi. Tak payah aku. Aku bukan suruh mandi pun. Ha. Okay. Bye. Aku. Apa kita? Tunggu balik ni. Kurang tak? Dia roti bakar. Roti bakar? Bukan roti bakar. Roti bakar. Kan bunyi macam sardin lah. Abang pegang sekejap. Hello, Datin Murni. Ya, saya tengah sibuk sekarang ni. Saya dekat Perhimpunan Agung Warga Tua. Ya. Okey. Bye. Kalau bukan Datin Rahimah, mesti Datin Rozi pula ni. Hello, Datin. Ma. Anak Mama. Apa hal Faiz? Ni Fazi dia tak save password dia lah kat dalam komputer. Faiz dah try dah semua Faiz try semua tak dapat. Faiz, carilah. Faiz kan bikin Melayu. Takkanlah bikin Melayu tak boleh buat benda-benda yang senang macam tu. Jangan malukan bikin Melayu. Hidup roti bakar. Hidup roti bakar. Roti bakar. Abang, mana bos abang ni? Entah. Okey, baik semua. Ini ada satu pengumuman penting. Encik Razak Boyan telah menarik diri dari bertanding jawatan Presiden. Dengan ini, Radin Bakar adalah pemenangnya. Yes! Yes. Dapat dah? Faiz dah dapat dah. Fazi dah dapat password Fazi. Lepas tu nak buat apa? Sekarang ni kita kena karang ayat-ayat cinta. Kak Wati boleh tolong cepat Kak Wati. Itu senang je. Macam mana nak buat cepatlah. Ayat cinta bercerita cinta. Kak Wati bukan ayat-ayat cinta tu. Habis? Ni sekarang ni ayat-ayat cinta daripada Fazi untuk Kuyuk. Oh, macam tu ke? Cepatlah fikir. Cepat. Ya Faiz type. Kak Wati perempuan kan? Kak Wati mesti tahu macam mana rasa dia bila dapat surat cinta daripada seorang lelaki. Apa kata Kak Wati bagi tahu Faiz type. Cepat. Cepatlah. Ni Kak malas nak cerita ni. Kenapa? Faiz tahu tak? Sebenarnya kan, seumur hidup akak tak pernah dapat surat cinta dari seorang lelaki. Ya, minta maaf ya. Tadi yang direkam lah. Minta maaf.
Abang? Bos abang tak bertanding, abang suka pula. Patutnya abang sedih. Abang sedih lah ni. Sedih sengih macam tu? Ini bukan sengih yang. Yang kan tahu abang kalau panas-panas macam ni, bibir abang ni kena tarik tau. Dia macam kena tarik aja, nampak tak? Nampak? Tak apalah abang. Bos abang tak bertanding pun tak apa. Yang penting kan, orang nampak abang macam orang yang berpangkat besar. Kan abang? Iyalah. Abang, orang semua dah balik. Tunggu apa? Jomlah kita balik. Jom balik. Hakikat yang sebenar, dia cuma orang-orang biasa, ingin nampak kaya dan berharta. Itu dia. Jatin wannabe.